Dekat Sabah, hotel yang harga RM120 pun dapat tengok view yang macam ni. Kalau dekat tempat lain, punyalah mahal. Macam aku cakap tadi, lain budi bahasa yang baiknya orang-orang Sabah ni, orang-orang dia pun mesra betul lah, termasuklah Abang Grab ni. Korang kalau kenal dia, korang tag dia dekat bawah ni. Sebab kami tinggal dekat Dreamtel Hotel. Dari sini dia ada cerita lah tempat-tempat yang menarik yang kita orang boleh pergi. Sementara tunggu program malam ni bersama Mufti Sabah, kami tinggal dekat Dreamtel Kota Kinabalu ni lah. Kalau tengok dekat mana-mana platform, harganya bermula RM120. Kami ambil bilik untuk bertiga ni. Bilik yang sangat cantik, selesa, bersih. Semua kelengkapan pun cukup weh. Dan ni bukan sekadar hotel yang biasa. Ada TV, ada wifi. Lepas tu kelengkapan dalam bilik air semua cukup. Bilik air pun cantik, bersih macam ni So sesuailah kami akan bermalam kat sini sementara tunggu program kami pada malam ni. Bagi yang minat kapal terbang tu, daripada tingkat bilik je dah boleh nampak flight macam ni. Suasana yang menenangkan. Banyak lagi kita nak explore dekat Sabah ni. Tempat makan dia, tempat jalan dia, tempat-tempat menarik yang kita nak pergi. Yang paling aku suka, kita nak cover tempat bersejarah. Jadi korang orang Sabah cadang nak kita pergi mana?